kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah, hari ni kami bertiga, saya, isteri dan anak buah saya ada di belakang. Iman. Kita ada camping kali ni 3 hari 2 malam di utara. Korang nantikanlah perjalanan kami ke utara. Sekarang kita bergerak daripada KL pukul 3 pagi tu. Jangkaan masa kita lebih kurang 4 jam setengah dari KL. So kita bergerak awal sebabnya kita dimaklumkan oleh CEO kita boleh masuk awal. Daripada rumah kena awal sikit. Okay, semua kita gerak dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sekarang kita berada dekat RNR Gunung Semanggul. Kita selesai solat subuh. Sekarang jam menunjukkan pukul 7. So sekarang kita nak menghala ke campsite. InsyaAllah dalam sejam lagi kita sampai campsite. Tapi kita akan sarapan dulu dekat area berdekatan dengan Selama. Okey, gerak dulu. Bismillah. Alhamdulillah, kita dah sampai kat tempat campsite. Lagi 4 minit nak masuk dalam ni lah. So perjalanan kita total 4 jam 45 minit. So kita pun dah tak sabar nak masuk campsite. Setelah 2 minggu kita berehat. Mari kita tengok campsite. Jambatan tu rasanya sebab tu ni rasa rapuh. Bas dulu Okey, nak memudahkan akan kita nak keluar nanti dan turun barang, kita reverse siap-siap.
Satu, dua, tiga. Lepas tangan. Macam tu. Satu, dua, tiga. Batu. Hujan lah. Lagi. Boleh turun. Makan tengah hari kita. Nanti kita sambung balik mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam ni lambat lah makan. Makan sampai borak. Pelan-pelan. Saya kuat. Ni pelan-pelan ajar. Sini. Tumbuk lagi. Belum lembat lagi tu. Macam ni. Ha. Dekat atas sikit. Dan menumbuk sambal untuk buat nasi goreng. Tapi itu besar apa kejap? Bawa balik rumah Iman lah. Dah rasa kena balik rumah Iman. Aku punya Tak kena. Main kuat lagi gelap. Okey. 3, 2. 3 sama. Okey, buat sama. 4, 3. 4 sama. Tak kena. Alhamdulillah. boleh lah. Aku dah pernah sikit. Pedah-pedah manja. Dah light lah. Saya ambil air saya siap. Kerana air ni aktiviti je. Dia buat apa je? Dalam air kan? Nampak batu. Ni sungai. Lepas tu ada Iman jatuh kat batu. Jatuh. Pakai tak? Tak ada lah.
Kawan. Bilah bersih-bersih ya. Bilah jangan pakai sabun. Okey, cantik kita lihat kita dah siap makan. Dan ni kita nak jalan-jalan tengok buat malam dekat campsite. Ya, saya buka lampu dah, terang. Ha, Medina. Dah makan dah? Oh, sana nampak bulan. Bulan terang. Jom kita pergi, boleh pergi kat bridge. Kat bridge nampak ah. Jambatan. Tu toilet baru. Lawa jugalah toilet baru tu, tapi dia tak ada selipar. Dia cakap Kena buka selipar. kena buka slipper. Tu, diorang kena jalan. Letak slipper kat luar tu. Lepas tu kena sediakan slipper ni. Slipper toilet. Ni nampak bulan. Tak nampak. Terbalik pokok ni. Kalau kita pergi dekat tu nampak. Nak keluar. Orang keluar. Dia ada mesin jual air pop. Gedegang. Ni ais kat sini dia jual. Kan nak beli ais. Nak bagi tahu dia lah. Ni ada ais. Oh, ni dia. Koperasi selama punya. Contohlah. Pakai cash. Yelah. Cash. Boleh lah. Ah. Nampak tu. Boleh. Tak boleh. Tak boleh scan QR tu tutup. Oh. Sayang lah. Dia pakai cash. Belum lagi kot. Tengok suasana campsite pada waktu malam memang terang lah kat sini. Camping kat sini terang. Cuma campsite kita gelap sikit. Tak ada lampu. Kita pakai lampu kita saja. Ni reception dia lah untuk staff. Bulan terang. Malam ni alhamdulillah tak hujan lah sini kot. Hujan tadi sekejap je dia bagi. Kan? Daripada jambatan ni boleh nampak bulan tu. Ni nampak bulan. Dia macam empangan lah. Terang bulan. Cantik malam ni. Cuaca baik. Ini dekat kita nampak kan bulan tu. Macam dekat lah dengan kita. Cantik bulan malam ni. Itulah macam saya cakap kita tahu tadi dah. Kat sini tempat sini memang berangin malam. Sebab itulah malam kita tidur sejuk kat sini. Okeylah. Untuk malam ni dah settle lah. Kita dah makan. Kita dah look around kawasan campsite ni pada waktu malam macam mana. So saya dapati malam memang cerah dekat sini. Cuma dekat tapak kita ni, kita duduk tapak sepadan wild. Memang tak ada lampu lah. Cuma ada lampu toilet ni lah. So kita pakai, harapkan lampu kita sendiri je lah. Tapi okey, tak ada masalah. Itu saja untuk malam ni. Kita sambung esok. Esok ada malam yang esok adalah hari yang terakhir kita dekat campsite ni. Kita jumpa esok pagi. Esok kita dah nak balik dah. Assalamualaikum, selamat malam. Apa ni? Pergi toilet. Kita jumpa pendatang apa ni? Nama dia apa? Diam. Tengok oh. Dia masih tak beranjak Dia tenung je aku. Apalah, kau duduk lah situ. Aku nak masuk tidur. Tak tahu mendatang apa.
balik. Hijau lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari yang terakhir kita dekat di Rabung Glamping Park. Hari ni kita nak breakfast. Alhamdulillah malam tadi cuaca baik. Memang sejuk. Gila-gila lah kat sini tidur. Orang datang sini tak payah on kipas lah. Dia berangin. Kita tidur bawah pokok yang berangin sepadan dengan Y. Kita ni penghujung Y. Mari kita sarapan ni. Roti bom. Try rasa sedap. Sedap. Rasa sikit. Manis. Mungkin kita akan cuba setahun lepas ni. Temsa okey, cuma kalau saya tengok fasiliti dia tak berapa, kedudukan fasiliti dia tak berapa cantik. Sebab sinki dia dekat toilet saja, belah sana tak ada. Kalau nak cantik, sinki biar berhampiran dengan tapak lah, tak jauh sangat dengan tapak. InsyaAllah orang akan datang banyak kali. Sedap lah roti ni. Macam mana korang rasa? Tak menyesal beli? Dia kat mana? Kat Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rabung Glamping Park Campsite. Hari ni kita nak review tapak-tapak yang ada dekat di Rabung Glamping Park Campsite. Okey, ni laluan nak masuk dia. Dah terus masuk ke sini. Masuk pintu pagar ni kita dah masuk area Rabung Glamping. Sampai sini boleh nampak ada dewan dekat sini. Ada jual air batu dekat sini. Dan ada vending machine, nak beli makanan apa-apa yang boleh ringan-ringan boleh beli kat sini. Sekarang kita ada dekat tapak. Ini bukan tapak campsite ya. Jalan dulu tunjuk. Itu pondok reception dia. Masuk sini kita akan pertama kita akan jumpa toilet dia. Kita akan jumpa toilet lelaki dan toilet perempuan. Toilet ni dengan cerita baru siap semalam baru, hari Jumaat tu baru siap toilet ni. Hari saya masuk sikit tunjuk toilet dia. Toilet lelaki. Ni toilet lelaki. Ada shower. Ada toilet. Ada 4 pintu toilet dekat sini. Ini untuk shower saja. Ni pun untuk shower saja. Tak ada tempat menyangkut baju. Kat sini ada 4 sinki. 4 pipe sinki. Okey, samalah lelaki dengan perempuan pun ada 4 pintu toilet. Sekarang kita nak pergi tapak-tapak. Tapak yang pertama tapak B11. Ni tapak B11. Sebelah toilet ni tapak B11. Ini area B, ni area zone B. Ni area zone B. Kat sini B11. B11. Ini tapak B11. Tapak B10. Ni tapak B9. Okay, sekarang kita berada dekat zon C. Zon C, C1. C1 kat sini. C2 dekat sana. Sini C1. Ni zon C, C1. Ini B8 tak silap saya. Ni tapak B8. Tapak B8 ni dia tak menghadap view sungai lah. Sorry, ni tapak B7. Tapak B7. Tapak B7 ni dia menghadap view sungai dekat sini lah, tapi jauh sikit. Sebab sungai sini dia ada 2. Ini Sungai Rabung, sebelah sana Sungai Selama.
Tapak B8 dekat sini. Tapak B8. Ni B8. Ni B8. M dengan L semua boleh masuk. Ni tapak A1 ke? A1 Oh. Ni tapak B9. Ni saiz untuk tapak B9. Boleh tengok tapak B9 boleh masuk kemah LSL. Ni B10. Ni view tapak B10. Dia nak turun sungai pun dekat. Dari atas ni sampai ke bawah memang dekat sangat nak turun sungai. 10. Ni B11. B11 sebelah toilet lah. Tengok, kalau tengok boleh pasang kemah A10 size L boleh masuk. T-rack pun boleh masuk. Kira anda boleh lihat dekat sini tapak B dengan A betul-betul depan sungai. Inilah saya kata tadi Sungai Selama. Ni Sungai Selama. Sebelah sana tadi Sungai Rabung. Balik mana? Oh, Penang. Dekat je. Ni tapak A1. Ni tapak A2. A2 zon Mawar. Nama dia Mawar. Dia masuk kemah T-rack. Aduh. Ni view untuk tapak A3. A4. Saiz kemah tapak A4. Ni B1. Ni dah start zone B lah. B1. Ni dah start dah dapat zone B1. B1 ni dia tak ada jalan laluan untuk turun sungai. Kalau nak turun sungai kena pergi dekat tapak A tadi. Ada laluan untuk turun sungai. B2. B1, B2 dia tak ada laluan untuk turun sungai. Dan ni toilet perempuan. Dari sini ada 2 pintu saja. Pintu toilet lelaki dan perempuan. Ni toilet perempuan. Ada 2 sinki untuk cuci muka, basuh gigi. Toilet dekat dalam. Ni toilet lelaki. Dia ada sama juga macam toilet perempuan, ada sinki, 2 sinki dan 1 toilet. Inilah tempat basuh pinggan untuk zon B. Okey, sekarang kita berada dekat zon B, tapak B3. Tapak B3. Ni tapak kemah saya lah untuk minggu ni. Kita pun dah siap-siap kemah nak balik. Tapak saya minggu ni saya pakai kemah LNT. View saya depan ni lah Sungai Selama. Ni Sungai Selama. Nanti saya tunjuk Sungai Rabung. Sungai Rabung sebelah sana. Okey, sekarang dekat sini tapak 3 saya ni dah sepadan dengan di Rabung Campsite Zone Y. Nama dia Azalia. Sini tak ada plug point lah. Sini memang wild. Siapa yang nak berhajat nak duduk wild boleh ambil tapak kat sini lah. Tapi tapak wild ni memang cantik. Cuma dia tak ada plug point. Laluan dia pun agak sukar nak sampai. Tak ada boleh pakai wagon. Korang kena angkat pelan-pelan barang bawa pergi ke tapak campsite. Ni view untuk Sungai Selama. Sini tempat ni dalam lah, boleh tiruk. Kanak-kanak dekat bawah tu. Ni tunjuk. Air dia memang jernih gila air dia. Tengok. Budak-budak tu dah boleh mandi pagi-pagi. Ni view dia. Ni pun ada laluan untuk turun. Ni Sungai Rabung. Ni saya cakap tadi. Ni Sungai Selama, ni Sungai Rabung. Ni Sungai Rabung. Sungai ni terbelah, terbagi 2. Ni view Sungai Rabung. Jom kita jalan lagi dekat zon C. Ni laluan tepi-tepi untuk Sungai Rabung. Saya pacak kemah kat sini, saya boleh lagi pasang hammock kat sana untuk rehat-rehat petang. Tadi kita nampak C1 kan.
Ni C2. C2 dia jauh sikit. C1 dengan C2 sangat jauh. Dia duduk dekat sini. Ni tapak C2. C2 ni dia Sungai Rabung lah. Macam saya cakap tadi, ni Sungai Rabung. Sekian sajalah review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Video kita tengok macam mana. Sana best sana. Jalan sikit je. Alhamdulillah settle lah untuk kita kali ni trip di Latar Rabung. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Campsite ni kita boleh repeat insyaAllah lagi 2 tahun. Kita gerak dulu. Assalamualaikum.